Hai, selamat datang. Pernah tak anda terfikir macam mana perkataan macam mencampur adukkan tu boleh wujud? Itulah dia seni dan sains morfologi bahasa Melayu. Satu topik yang betul-betul penting untuk STPM semester 2. Ini bukan sekadar pasal tata bahasa tau. Ini tentang kita nak faham enjin bahasa kita sendiri. Kalau anda kuasai topik ni, insya-Allah ini kunci kejayaan anda. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ni. Kita akan jelajah 4 tonggak utama morfologi, kata adverba, kata paskata, pengimbuhan dan juga pemajmukan. Anggap je 4 benda ni macam blok binaan asas yang akan bawa penguasaan bahasa anda ke satu tahap yang lebih tinggi. Okey, jom kita terjun terus ke topik pertama. Kata adverba. Saya suka panggil dia ni penerang cerita. Dialah yang bagi warna, bagi perincian dan bagi nyawa pada setiap ayat yang kita bina. Kata adverba ni pula ada 4 bentuk utama. Yang pertama, kita panggil adverba jati. Ini perkataan asal macam semalam atau nyaris. Kedua, yang asalnya dari kata adjektif, contohnya bila kita kata berjalan laju. Ketiga, yang datang dari kata kerja, macam duduk bersandar. Dan yang keempat, yang paling senang nak kenal, bentuk gandaan, macam jarang-jarang. Setiap satu ni ada perisa dia yang tersendiri. Okey, teori dah faham sikit-sikit kan? Apa kata kita uji minda sekejap dengan beberapa contoh. Anda dah sedia? Jom. Jom kita cuba kuis uji minda ni. Ayat pertama, motosikal itu nyaris melanggar tiang. Nyaris ni jenis apa agaknya? Fikir sekejap. Jawapannya ialah kata adverba jati. Tepat sekali. Ayat kedua, angin bertiup lembut. Perkataan lembut asalnya apa ya? Ya, asalnya kata adjektif. Senang kan? Seterusnya, hujan turun renyai-renyai. Yang ni nampak je dah tahu. Mestilah kata adverba gandaan. Dan akhir sekali, Datuk tertidur ketika duduk bersandar. Bersandar tu perbuatan. Jadi ia asalnya kata kerja. Tahniah kalau anda dapat jawab semua dengan betul. Sekarang kita beralih ke satu konsep yang agak unik. Kata pasca kata. Kita akan fokus pada satu akhiran yang ada 2 wajah, iaitu nya. Percayalah, bahagian ni selalu buat ramai pelajar keliru. Jadi, macam mana nak bezakan 2 fungsinya ni? Tengok sini. Di sebelah kiri, nya sebagai kata penekan. Tujuannya nak bagi penegasan. Contohnya, sesungguhnya atau nampaknya. Sebelah kanan pula, ia jadi kata pembenda. Maksudnya, ia tukar kata adjektif atau kata kerja jadi kata nama. Contoh, lajunya kereta itu. Ataupun, datangnya tidak diundang. Nampak beza dia kan? Dan ini peringatan yang sangat-sangat penting, tolong beri perhatian. Bila nya tu kita guna sebagai kata ganti nama diri ketiga, macam dalam perkataan bukunya yang bermaksud buku dia, ini fungsi yang lain sama sekali. Dan ia bukan kata pasca kata. Jangan terkeliru ya. Seterusnya, jom kita jadi macam arkitek perkataan. Kita akan tengok seni membina perkataan melalui proses yang kita panggil pengimbuhan. Ia macam kita guna komponen-komponen berbeza untuk bina satu perkataan baru yang lebih mantap dan bermakna. Dalam bahasa Melayu kita yang asli, ada 4 alat utama dalam kotak imbuhan kita. Ada awalan yang kita letak kat depan, ada akhiran yang kita letak kat belakang, ada apitan yang kepit kata dasar tu dari depan dan belakang, dan yang paling special, sisipan yang kita selit kat tengah-tengah kata dasar. Contohnya, tunjuk jadi telunjuk. Bahasa Melayu ni kan bahasa yang hidup dan dinamik, dia tak statik. Dan ini buktinya. Kita juga ada meminjam imbuhan dari bahasa lain. Contohnya, dari bahasa Sanskrit, kita ada awalan maha macam dalam mahasiswa. Dari Arab Parsi, kita ambil akhiran wi dalam duniawi. Dan dari pengaruh yang lebih moden, Yunani, Latin, Inggeris, lahirlah perkataan macam antisosial. Hebat kan? Okey, sekarang kita masuk ke satu hukum ejaan yang sangat kritikal, hukum morfofonem atau nama glamour dia, hukum peleburan KPTS. Bunyi macam teknikal kan, tapi sebenarnya tujuan dia mudah je, nak bagi sebutan kita jadi lebih sedap dan lancar. Hukum Lee cakap huruf awal P, T, K atau S pada kata dasar akan lebur atau hilang bila kita tambah imbuhan awalan men atau pen. Dan slide ni tunjukkan perbezaan yang paling penting. Tengok contoh hukum peleburan ni. Me campur tulis, T tu hilang. Terus jadi menulis. Simple. Tapi, tengok belah kanan. Ada pengecualian.
Untuk kata pinjaman macam proses, huruf P tu tak hilang. Ia jadi memproses, bukan memroses. Sama juga untuk gugus konsonan macam skor, ia jadi menskor. Kena kuasai dua-dua, peraturan dan pengecualiannya. Baiklah, kita teruskan ke bab kata majmuk. Saya suka panggil bab ni sebagai kisah tentang satu peraturan utama dan beberapa pemberontak yang tak nak ikut peraturan tu. Jom kita kenal siapa mereka. Peraturan umum dia sebenarnya senang sangat. Kata majmuk dieja secara terpisah. Titik. Ini termasuklah rangkai kata bebas macam guru besar, istilah khusus macam garis pusat dan juga maksud kiasan atau simpulan bahasa macam kaki ayam. Semuanya dieja terpisah. Tapi, kan saya dah cakap tadi, ada pemberontakan. Ada beberapa kata majmuk yang dah lama sangat kita guna sampai ia dianggap mantap dan dieja bercantum. Agak-agak ada berapa banyak? Tak banyak pun, cuma ada 15 je. Inilah dia, 15 pemberontak kita atau nama rasminya kata majmuk mantap. Yang ini anda wajib hafal. Perkataan macam antarabangsa, kerjasama, tanggungjawab, semuanya dieja bercantum. Tak ada pengecualian. Ini senarai tetap, tak akan berubah. Jadi screenshot ke, salin ke, pastikan anda ingat semua ni ya. Macam mana pula kalau kita nak tambah imbuhan? Ini boleh jadi pening sikit. Tapi jangan risau, ada 3 je peraturan mudah. Pertama, kalau kita tambah awalan atau akhiran sahaja, ejaan dia kekal terpisah. Contohnya, mengambil alih. Kedua, dan yang ni ramai orang silap, bila kita bagi imbuhan apitan, yang kepit depan belakang tu, ia mesti dirapatkan. Contohnya campur aduk, jadi mencampur adukkan. Dan ketiga, untuk penggandaan, hanya perkataan pertama je yang digandakan. Guru-guru besar, bukan guru besar-guru besar. Okey, kita dah pun sampai ke bahagian terakhir. Jom kita kumpulkan semua yang kita dah belajar tadi dan kita tengok macam mana semua peraturan ni berfungsi dalam latihan yang sebenar. Mari kita uji lagi dengan satu pusingan pantas, betul atau salah. Sedia? Pertama, juru ulas dieja terpisah. Betul ke salah? Salah. Imbuhan pinjaman macam juru kena cantum. Kedua, pasca siswazah dieja terpisah. Salah juga. Pasca pun kena cantum. Ketiga, alat pandang dengar ialah kata majmuk istilah khusus. Yang ini? Betul. Dieja terpisah. Keempat, antisosial perlu tanda sempang. Salah. Ejaan yang betul ialah antisosial, bercantum terus. Dan last sekali, mengesampingkan ialah ejaan yang betul bagi kesamping yang terima apitan. Ya, ini betul. Sebab apitan merapatkan kata majmuk. Macam mana? Okey tak? Jadi, kenapa semua ni penting sangat? Sebab inilah caranya konsep-konsep ni akan diuji dalam soalan struktur STPM. Anda mungkin akan diminta untuk nyatakan jenis kata majmuk macam batu loncatan atau bagi contoh kata majmuk mantap ataupun bina ayat guna kata adverba. Semua yang kita bincang tadi tu. Sebelum kita berakhir, anggaplah slide ni macam nota poket paling penting untuk anda. Kalau nak ingat 3 benda je dari perbincangan kita hari ni, inilah dia. Pertama, hafal 15 ejaan mantap tu. Kedua, faham peraturan imbuhan pinjaman. Dan ketiga, kuasai hukum KPTS sekali dengan pengecualiannya. Dan ingat ya, kuasai morfologi ni bukan setakat nak lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Tapi ia adalah tentang kita faham dan hargai keindahan serta kebijaksanaan struktur bahasa kita sendiri. Kerana sesungguhnya, bahasa jiwa bangsa. Selamat maju jaya saya ucapkan kepada semua calon STPM. Jadi sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Selepas faham semua ni, bagaimanakah anda akan menggunakan keindahan dan keteraturan bahasa kita dalam penulisan dan pertuturan harian anda selepas ini? Fikir-fikirkan.